Kenapa macam kau seorang je busy ni? Oh dah? Tu lah. Aku dah kurang yang busy hari ni. Oh, macam mana? Banyak pula kita ni. Kan, adab ni. Ni akak ni datang dari jauh ni. Ada Melaka ni. Datang semata-mata nak buat remark, recommendation. Sebelum ni akak ni datang lah. Kita buat recommendation kita dia. Lepas tu ni dia baru ada masa dia datang. So kita buat lah apa yang dia nak buat. Apa ni? Overhaul engine? Tak, ni tukar timing bell. Tukar timing bell dengan bel-bel tu lah sikit. Semalam dia datang, dia buat sikit. Hari ni dia buat sikit. Bagus lah tu. Susah ke? Timing belt? Private Susah tu tak susah, tapi renyah tu dia. Tayar apa tak kata? Go. Sebab dia sampai dry shaft. Jadi dry shaftnya okey. Kata biasa dry shaft tekan minyak dia ada, lepas minyak dia tak ada. Ni tekan ada, lepas pun ada. Right, ni dua-dua kes dia ada. Tekan ada, lepas pun ada. Rim boleh jadi, tayar boleh jadi. Tapi yang terang-terang tayar lah. Dia tu dah tahun 2020. Nak kaitkan bos juga ni. Apa dia? Lep, mana Lep? Dia baru tukar tayar 2 biji, dia kata dia kayakan bos. Komen sikit.